Assalamualaikum. Hassan Samsudi. Ingin review rumah di belakang kami yang telah berjaya kami siapkan hanya tempoh dalam 4 bulan saja. Rumah ni berkeluasan 1504 kaki persegi, terdiri daripada 4 bilik dan juga 3 bilik air. Rumah ni adalah berkonsepkan modern tropical. So ini adalah review sebelah depan. Jom kita review sebelah luar pula. Okey. So sebelah sini adalah kita masukkan unsur-unsur klasik, mana ada jalur-jalur dan juga petak-petak jalur ni adalah owner yang request kita masukkan. Juga kita letakkan setiap bawah ni bendul kuping tingkap juga atas dan bawah supaya nampak identiti lebih menonjol. Dengan setiap tingkap ni kita bagikan kuping tingkap. Untuk tingkap ni lebar dia dah 6 kaki, tinggi 8 kaki. Wow, nampak cantik kan kalau dah siap. Okey, dan juga tak lupa sebelah atas juga bumbung kita ada buat satu macam bentuk kubah. Jadi nampak adalah moden dan juga Islamik. Kita combinekan jadi satu. Okey, di sini adalah ruang beranda yang kedua, di mana kalau kata ada keluarga dah datang nak lepak-lepak, so nanti owner letak meja dekat sini bersantai minum kopi, di sini adalah sesuai. Disediakan pintu sliding untuk akses daripada dalam. Sini juga ruang pintu utama, pintu masuk. Kita sediakan kiri dan juga kanan tingkap bersaiz 2 kali 8 kaki tinggi. Jadi berserta juga dengan kuping dan juga ada kotak-kotak aluminium. Tingkap ni aluminium warna silver dan juga cermin warna hitam gelap. Kita sediakan juga dalam package, kita bagi safety door warna hitam, owner pilih. So kita masukkan dalam package sekali, FOC. Jom kita review sebelah dalam. Sebelum terlebih dahulu, kita lupa untuk kemasan beranda ni kita bagi saiz 1x2 warna hitam dan juga warna putih supaya nampak corak identiti rumah ni berkonsepkan unsur-unsur warna yang owner minta. Dan juga kasihkan tiang Roman kiri dan juga kanan beserta lampu yang comel cantik bila sebelah malam bila lampu menyala. Okey, sebelah dalam pula kita review. Jom. Pause. Assalamualaikum. Kita masuk kaki kanan. Seolah-olah kita ikut sunnah Nabi. Masukkan rumah melalui pintu kaki kanan dulu, utamakan. Okey, ini adalah ruang tamu, di mana ruang tamu ni kita bagikan untuk dan ruang keluarga disatukan supaya nampak ruang ni lebih besar dan nampak mewah. Okey, kita sediakan juga tingkap ataupun pintu sliding door sebelah sini. Sebelah kanan ni adalah saiz 6 kali 8 kaki sebagai akses sebelah tepi, sebelah depan dan juga sebelah depan lagi satu. Jadi ada 2 tempat. Untuk kemasan dalam kita bagi mozaik saiz 2x2 warna krim cerah. Okey, satu rumah dan juga tak lupa juga kita bagi L-box untuk ruang tamu, ruang keluarga. Kita bagi 2 L-box dan juga lampu kita sediakan lampu downlight ada 6 points sebelah ruang tamu. Kipas kita sediakan jenis ada lampu yang cantik. Ini juga sebelah sini ruang keluarga kita sediakan lampu 4 poin, 1 poin kipas yang ada lampu juga. Ini adalah request pada owner, lampu yang tergantung ni supaya nampak lebih menarik. View sebelah dalam ni kita akan nampak banyak. Sebelah depan ni boleh tengok ada pintu safety door dan juga sebelah tepi. Jadi nampak cantik. Ini adalah bilik yang pertama. Inilah bilik kedua, bilik ketiga dan juga bilik keempat. Okey, kita review bilik yang pertama. Kita buka lampu. Bagus nampak cahaya. So inilah ruang dalaman bilik master, mana kita sediakan tingkap sebelah luar, yang tingkap yang besar ni. Kalau kita tengok dari tepi, nampak ketinggian dia, nampak tinggi kan, nampak macam rumah-rumah mewah. Jadi untuk bilik ni kita sediakan poin lampu ada 3 poin, kipas 1 poin, plug 2 geng untuk additional kalau nak buat charging untuk handset, dan juga plug untuk aircon 1 poin. Untuk bilik ni kita attach dengan tandas untuk bilik master beserta dengan pintu by4 bercorak marble. Okey, ini adalah ruang tandas dalam. Chamber masuk. Okey, untuk dinding kita bagi ketinggian sampai atas 6 kaki tinggi. Unit ni kita bagikan basic untuk asas tandas duduk, pipe untuk shower head, tapi untuk si kitab adalah owner beli kita pasangkan. Juga tak lupa juga ada untuk escalation untuk tohang ni satu tingkat saiz 2x2 kaki. Kita tengok bilik yang kedua, 3 dan yang keempat. Okey, ini adalah bilik yang kedua. Bilik kedua bersaiz 10x10. Kita sediakan tingkap saiz 3x6 kaki, 2 daun boleh buka keluar. Untuk bilik ni kita sediakan lampu 2 poin, kipas 1 poin dan juga plug untuk electrical ada 2 geng dan juga aircon 1 geng. Okay, ini adalah bilik ketiga dan juga bilik keempat. Bilik ketiga sama dengan bilik kedua, spek sama, electrical semua sama, lampu sama, semua spek adalah sama dan juga sama juga dengan bilik yang keempat. Dia bilik keempat kita tengok saja sekali lalu. Okey, ini bilik keempat sama juga. Okay, inilah bilik yang keempat. Okey, spek yang sama, saiz yang sama, semuanya adalah sama. Kita tengok bilik air tengah pula. Ini adalah bilik air tengah berkongsi antara semua bilik anak. Okey, inilah untuk tandas tengah. Okey, semuanya sama, spek sama, tandasnya, bangkuk tandas, backsplash, untuk tohang, showerhead, piping semua adalah sama. Okey, kita tengok pula untuk ruang dapur pula. Ruang dapur kita tengok. Ruang dapur. Okay. Ini adalah ruang dapur, di mana panjang untuk tabletop bersaiz 16 kaki, panjang berbentuk L shape. L shape kita sediakan untuk tempat masak yang kita sediakan untuk tanam jenis tanam, juga kita sediakan juga untuk tingkap jenis 2 kali 4 kali lebar. Tohang boleh tolak keluar supaya kalau kata nak tengok view sebelah luar jadi senang kita akses. Okey. Untuk yang sinki ni owner yang beli kita pasangkan sebab ni upgrade punya version, jadi kita tak tahu macam mana owner nak, jadi kita minta owner beli dan kita pasangkan. Juga kita sediakan tingkap sebelah sini. Tohang boleh tolak keluar. Jadi boleh tengok belakang, tepi dan juga ada juga pintu sebelah sini kalau rasa tak cukup. Okey, ini adalah ruang belakang, kampung kan, rumah kampung. Inilah tandas luar. Spek yang sama tandas luar ni.
Sini kita owner beli, kita pasangkan. Untuk tandas ni, jenis tandas cangkung. Ni lain sikit owner request. Untuk basic spec dalam ni, semua kita sediakan. Untuk shower head, piping, untuk tandas, semua adalah yang asas. Okey, untuk design ni, mozaik owner yang pilih, kita ikut sahaja seperti apa yang owner inginkan. Okey, untuk ruang dapur ni, kita sedia kipas angin. Jangan nampak kan, ada kipas angin. Okay, ada lampu 4 poin supaya pencahayaan cukup memadai di ruang dapur ini. Okey, kepada kawan-kawan, sahabat yang mengenali saya ataupun tidak, yang di luar sana ingin membina rumah, boleh dia hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan untuk mencapai idaman rumah impian tuan-tuan sekalian semua. Assalamualaikum, selamat Hari Raya.